Mantap. Mantap. Memang terbaik lah, Mat. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey guys, hari ni adalah trip kedua aku ke Empang Cenderuh, Sungai Perak. Kita nak repeat balik sampai naik saiz river. Hahaha. So, macam biasalah guys, kita bersama sahabat kita Adam. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Dan tekong kita Wan Faizal. Okey. Yeti ni kita naik daripada Kampung Kemiri, Sungai Siput. Kampung Pulau Kemiri ya. Okey, so korang doa-doakan aku guys, semoga ada rezeki hari ni. Let's go. Strike. Curut. Curut. Legat. Curut, curut. Curut. Sebarau curut tron. Kaiko popa. Panggil mak, besar sikit. Bye. Tu. Ikan apa naik tu? Hitam. Oh, cantik. Mantap. Mantap. UL. Baik. UL. Mantap, Mat. Mat. Mantap, Mat. Pensel kecil ke? Pandang ke, Toman? Tak pasti. Toman. Tapi hitam. Bismillah. Slow betul. Dia tak meletup. Nampak naik macam gerandang bang. Toman. Alhamdulillah, mantap. Bila nak trip, Mat? On UL hijau mat. Padu. Padu. Mainline 10 LB. Mojiko Sensors. Rod counter blow. V3. Padu. Mata halus ni pensi. Hijau mat. Mat. Ya, pelan-pelan. Adam, tak boleh main aku, Mat. Abang, main dah, Mat. Oh, dia dah masuk. Main. Ya. Dia masuk nak semua. Main. Okay. Okay, paksa sikit. Okay, kontrol je. Ya, biar dia berenang tu. Okay. Sekejap. Tak apa. Bawa dia tempat open tak apa. Mantap. Dia nak ambil mainline halus, gewang halus. Padu. So shit.
Alhamdulillah. Woo! Sensus Mojiko Counterblow V3. Mainline 10 LB. Sensus Mojiko. Sebut benda dah betul lah ni. Gigil oh. Mantap. Ada nasi 5 bang. Dia pun naik slow kat dia main kan. Grip. Ni. Apa? Mana ni? Ha? Dia pun naik slow dia. 5 lebih. 39. Oh? 39. Tak dapat. Oh, tak. 39 kilo bai. Serap Oh. tengok hook dia. Gewang UL, hook UL bai. Dah tukar ke standard tau? Okey guys. Toman Sungai Perak, Empang Cenderuh. Berat 3.9 kilo. Alhamdulillah. Dapat berjaya land menggunakan rod Sensus Counterblow V3. The Falcon 512 LB dan mainline Mojiko 8 sulam 10 LB. Okey, memang mantap, terbaik. So, kita CNR. Ikan teman. Tak apa. Kita CNR ikan teman. Dia merah ni mat. Luar ni UL punya pensil. UL punya pensil. Dia ambil original hook. Okey. Kita CNR, mantap. Bismillah. Thanks for the fight. Baby. Mwah. Bye bye. See you soon. Terbaik. Kuat ni. Tak nampak. Tak dah. Sebarau. Mantap. 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 Mantap Dam. Dam. Mantap. Dam. Terbaik. Ya, punya backlash. Angin padu paduak. Main pula set ringan-ringan. Tak ada. Ni sebarau. Mantap. Aduh, hai, mantap. Aku menunggu orang depan ni. Saya ingat pot tengah memang jadi lah. Depan memang hauk. Kau kena undi. Saya tak minta sesuai dengan gewang. Yes. Nampak. Oh, lucu.
Lucut. Ampang kuning. Ampang sia. Sia ke sia? Hari ni setup tak kena. Betul tu. Betul tu. Alhamdulillah, syukur. Lampam on dua. Yes. 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 Lampam. Mantap. Mantap. Memang terbaik lah, Mat. Mantap, Mat. Mantap, Mat. Buka tali. Mantap, Mat. Mantap, Mat. Okey dah. So. Mantap, Mat. Dekat. Ini memang berbagi Padu. Tak tahu berapa kilo ni. Rasanya dalam sekilo lebih kot. Kat 2 kilo kot. Oh, dah naik atas. Bawah. Bawah. Olah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah, subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Allahu akbar. Kalau dia ada. Allahu akbar. Ini reset tadi. Alhamdulillah. Allahu akbar. Tanpa Ini dah badung. Tak ada belang. Tak ada. tak ada belang. Mana aku dapat? 2 kilo. 2 kilo. Snack-snack. Okey. Badung guys. 2 kilo. Mantap guys. 2 kilo 30 gram. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, alhamdulillah. Trip untuk kali ni mencapai target yang aku nak. Badung, anggaran berat 2 kilo geng. Sungai Perak. Padu-padu mantap. Okey geng. Dengan ini aku menggunakan setup Counterblow V2 daripada Sensus
Dan juga mainline Mojiko 30LB 8 sulam juga daripada Sensus. Badung, ini baru betul ikan. Mantap. Yeah.